Awak, duit bulan ni tak cukup. 8 hari tu tak bayar lagi. Tak apalah, nanti saya try fikir macam mana ya. Boleh. Mak, Abah nak pergi main kat luar ni? Pergi main, tapi jangan jauh-jauh. Yeay. One eternity later. Penat dah. Ada sus dah. Mak, nak minum jus ni boleh? Jangan, air tu lama. Basi dah tu. Boleh. A few moments later. Mak, sakit perut lah. Kenapa kamu okey tak? Mak, kenapa tak kita ni? Sakit perut ni. Buat gas ni dah je lah. Okey, jom. Puan, tolong. Anak saya, dia sakit perut. Tapi saya suspect macam appendix. Mana nak cek ya? Tak apa. Nanti kita buat check up dulu. Jangan rasa sekali ya. Dia ni baru google sikit dah kata appendix. Appendix je dah dia tahu. Okey, sebelum tu kita tanya nama dulu Nama adik apa? Alia, Alia. Umur Alia berapa? 10 tahun. Okey, 10 tahun. Boleh cerita sikit tak rasa sakit tu? Sakit memulas. Okey, sakit memulas. Baru lagi ke sakit tu? Dari pagi tadi. Dari pagi tadi. Okey, boleh tak tunjuk sakit tu sakit kat mana? Dekat Dekat tengah. Ada rasa sakit tak dekat bahagian kanan ke? tadi. Tak ada, okey. Okey, kalau bagi skala 1 sampai 10 sakit berapa? 7. 7. 12 doktor. Encik, bukan encik yang sakit. Okey. 7 Okey. Selain sakit perut, ada muntah-muntah ke, demam ke, celik-berik ke? Dari pagi tadi. Dari pagi tadi. Ada doktor, sebaldi muntahnya. Oh, sebaldi. Wow. Okey. Okey, ada alergi apa-apa ke? Saya alergi kuat homework je. Cuba. Dia tak ada alergi ubat apa-apa doktor. Tak ada alergi Okey, sebelum datang ke sini ada makan ubat apa-apa ke? Ada doktor. Dia minum ORS je. Tapi perisa oren lah. Okey. Okey, sebelum ni pernah sakit macam ni ke? Tak pernah doktor. Tak pernah. First time. First time Okey, last makan apa? Last kita makan sama-sama. Kita makan nasi dengan ayam goreng. Tapi itu saya masak. Tapi tak ada yang sakit. Kita semua elok je. Dia seorang je. Betul ke tak ada makan ke minum ke makanan selain dari masak? Ada. Adik ke air pagi tadi yang mak larang? Air tu dah basi lah. Kan mak kata jangan minum. Oh, kiranya minum air basi dah ni. Okey. Adik. Okey, kalau macam tu kita buat pemeriksaan dulu macam vital sign yang ada temperature, kita check temperature dia, kita check tekanan darah dia dengan palpitation. Maknanya kita check perut dia, nak tahu dia tu sakit apa. Baru kita boleh diagnos lah dia tu sakit apa. Okey? Okey, dek, kita check temperature dulu ya. Okey, tupik sikit. Okey. Tinggi juga ya suhu awak. Okey, lepas ni kita check pipi adik lah. Jadi hulurkan sikit tangan.
akan cek perut adik lah untuk tengok sakit kat bahagian mana ya. Okay, kita buat palpate dulu kalau rasa sakit bagi tahu ya. Okey, dekat sini sakit. Tak. Okey, sini. Dekat bawah ni sakit. Okey, kalau kat sini. Sini. Okey, kalau tekan kat sini. Oh, sakit sikit. Okey, sakit A few moments later. Assalamualaikum doktor. Ni result untuk lab test patient ni ya. Okey, terima kasih. Okey, kalau tengok result dia kat sini, dia punya sel darah putih agak tinggi sebab adik ni ada demam kan. Jadi mungkin disebabkan jangkitan lah. Jadi bukan appendix ke doktor? Kalau setakat ni bukan, tak nampak yang macam appendicitis, tapi lebih kepada keracunan makanan. Mungkin disebabkan air yang adik tu minum lah. Okey. Okey, untuk treatment sekarang kita just masukkan IV line lah dalam badan dia. Maknanya kita akan masukkan air untuk rehydrate balik badan dia sebabkan dia muntah-muntah. Lepas tu saya akan prescribe lah ubat anti-emetic untuk dia untuk elakkan daripada muntah. Lepas tu kalau boleh banyakkan minum air lah untuk adik ni sebab dia tengah rehydrate. And kalau boleh kalau perlu ambil ORS. And kalau dia muntah lagi, muntah teruk ataupun demam teruk, boleh datang balik lah ke hospital. Itu sahaja. Okey, terima kasih doktor ya. Terima kasih doktor. Sama-sama. Lepas ni jangan nak makan benda basi, nak minum benda basi, jangan dengar cakap mak. Kalau boleh nak makan tu hidu, bau, rasa. Boleh makan sampai habis, faham? Okey, mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doing the pediatric life acting video assignment was both challenging and rewarding. It pushed me to apply theoretical knowledge into a practical, simulated clinical setting, especially in communicating effectively with a child and a caregiver. I realized that pediatric assessment is not just about clinical skill, but also about building trust, using simple language and showing empathy. The pediatric life acting assignment helped me appreciate the importance of non-verbal communication, especially when dealing with children who may not fully express their symptoms. I learned to be more observant of cues such as facial expression and body language. It was also a good opportunity to practice structuring history taking in a smoother and more child-friendly manner. This assignment made me realize how crucial teamwork is in a clinical setting. These people play an important role in ensuring the flow of the scenario was reality and organized. I also learned that clear communication among team members can prevent confusion during assessment. Through this pediatric acting exercise, I gained better insight into the emotional aspect of patient care, especially when involving children and their parents. I learned to be more empathetic and patient, as children is a key part of pediatric management. It also helped me understand the importance of simplifying medical terms so they are easier for caregivers to understand. One challenge I faced was balancing accuracy with natural acting, as I had to remember clinical steps while maintaining a realistic interaction. However, this experience improved my confidence, teamwork and ability to think on my feet. Overall, it has highlighted the importance of holistic, patient-centered care in pediatrics and helped me better prepare for real clinical encounters.